Matematik tahun 3 muka surat 92. Uji minda. Selesaikan. RM1000 tolak 617. Jadi kita akan dapat RM383. Soalan kedua. Berapa tambah RM28.50 sama dengan RM960.50. Jadi untuk nak jawab soalan ni, nombor yang besar tolak nombor yang kecil. Kita akan dapat jawapan yang ini. Setelah cikgu kira, cikgu dapat RM932. Soalan yang ini, 5 darab RM431.80. Kita akan dapat RM2159. Soalan yang ni, 4180 bahagi dengan 10. Jadi kalau bahagi 10, titiknya ke kiri, perpuluhannya ke kiri. Jadi kita akan dapat RM418. Soalan yang ni, Aina ada RM950, Tina ada RM1200. Kira jumlah wang. Kira jumlah ni bermaksud kita kena tambah. Jadi kita tambahkan, kita akan dapat RM2150. Soalan yang ni, cari beza harga. Beza ni bermaksud kita kena tolak. Okey, kita kena tolak. Jadi nombor yang besar tolak nombor yang lebih kecil. Jadi RM6888 tolak dengan RM4799. Kita akan dapat RM2089. Okey, lepas tu isikan huruf di atas. Simpulan bahasa ini bermaksud suka menolong, mudah simpati dan pengasih. Berdasarkan jawapan dekat sini, okey, kita ambil huruf yang besar ni, letak dekat sini. Jadi apa yang cikgu dapat adalah baik hati. Jadi ini adalah jawapannya.